Michelle, you jangan buat hal lah. You pergi. Habis tu, you nak tinggalkan seorang-seorang kat luar. You tak kesian ke dekat I? I ada benda nak bincang dengan Sarah. Sarah. Tak silap I, bukankah you ada etika ke? Tak boleh bercinta dengan budak sendiri. Kau siapa nak persoalkan etika kerja ha? Undang-undang aku, ikut suka aku lah. So, kenapa suruh I datang malam-malam macam ni? Apa yang penting? Sekarang polis tengah siasat kes Rita. Dan besar kemungkinan dia akan soal siasat juga kawan-kawan Rita. Maksud you I? Maybe. Kalau polis soal siasat kau, tanya kau apa-apa, kau jangan buka mulut. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Cukup sekadar polis tahu kau punya kegiatan JRO. Itu saja. Tapi bukankah you janji you nak cari ke siapa yang bunuh Rita? Aku pegang janji aku. Aku akan cari sampai lupa cacing siapa bunuh Rita. Okey? So, apa yang korang bincang tadi? Apa yang kau sibuk sangat ni, Michelle? Suka hati aku lah, why not? Mesti aku nak tahu. Michelle, kalau aku jadi kau kan, aku takkanlah nak buang masa, nak sibuk pasal orang. Jadi, apa kata kau pergi masuk balik bilik Johnny, lepas tu kau layan dia puas-puas, sementara dia nak lagi dekat kau. Ma, apa lagi? Apa yang bad moodnya? Tadi Julia okey je, saya yang tadi balik. Iya, saya tahulah, Ma. Nak. Okey, tak apa. Ya, macam ni. Zah balik sekarang, okey?